bila orang order sekali kena buat benda lain lah, lepas tu kena goda lah, kena tu lah, kena ni lah. Dekat Singapura tu buat apa? Singapura tu aku bukan roman lah. Yelah. Aku dengar handle. Aku salah dengar, tukang rombel. Bukan roman. That set yang perempuan kan lelaki? Yang perempuan lah. Orang nak dengar yang perempuan lah. Aku kena edit untuk 5 minit punya apa? Untuk tayangan malam nanti kan. Oh, Kan makan besar kan. Kira pagi tu shoot. Malam tu Malam tayang. Faham. Kau cuba teka student dah berapa orang? Agak 20. bawah lagi. 10. Bawah lagi. Kau nak siapa ni? 5 orang. Lebih kurang. Kau rasa aku kerja apa lepas tu? Selepas aku belajar tu. Yang tu tak pasti. Yang tak boleh nak agak. Aku kerja kat situ juga. Masalah. Pecah tu. Pecah tu. Kau rasa aku kerja apa? Yelah, siapa yang student dia ambil jadi staff tu. Kau rasa aku kerja apa kat situ? Kau rasa? Kau jadi lecturer. Dah tu? Editing lah. Oh, okey. Oh, dia buat live tu. Podcast ini dibawakan khas oleh Tenang MY. Kalau korang dah bosan dengan desain-desain baju korang boleh check out Shopee Kedai Tenang untuk desain-desain yang trending dan up to date. Jangan lupa follow Facebook, Instagram, TikTok Tenang MY. Oh, dia buat live tu. Boleh TikTok. Oh, gila lah. Kira dia kita buat konten, dia buat konten juga. So guys, hi guys, welcome to Tenang Talk. Episod keberapa aku pun dah tak ingat. So kita shoot benda ni dalam bulan puasa. So masa ni lah kita free malam kan. So tapi memang Tenang Talk tak kali shoot memang malam je. Sebab aku pun kerja kan. So macam biasa lah, macam episod-episod lepas aku explain kat guest aku, podcast ni kita nak cerita pasal career growth lah. Daripada mana asal start apa semua kan. Sebab kita, apa point kita buat podcast ni, kita nak orang tengok, orang faham. Orang faham. Dan kalau orang nak follow kerja guest aku ni, apa path yang dia patut ikut. Gitu. So abang modal ni, by the way ni abang modal. Aku kenal dia masa aku belajar shoot. So kita tak nak cerita panjang sangat bla bla apa. Kita pergi dekat pendidikan dulu. Kita pergi step by step lah. So boleh abang modal ceritakan daripada mana bermula? Oh, bismillah. Saya abang modal pendidikan lah. Daripada mana? Tadika ke apa? Oh, janganlah Tadika jauh sangat. Tadika aku ingat lagi. Tak apalah, kira daripada sekolah menengah lah kita ambil. Menengah masa tu Mic jauh. 98 SPM lah. 98 SPM. Kau 98 umur berapa masa tu? Ui, 98 SPM. Kau sekolah lagi, aku dah SPM 98. Aku 7 tahun. Aku dah SPM lah. Oh, gila. Lagi 2 minggu nak exam baru nak baca buku. Okay, itu standard lah. Tapi keputusan tu okey lah. Alhamdulillah lah. Kan pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 kan. Aku pangkat 1, tapi yang paling corot lah, dia paling last pangkat 1 24, aku dalam 23. Yang ni zaman pangkat-pangkat ni. Actually zaman kakak aku. Kita orang dah kira main A berapa A lah. Zaman pangkat ni aku tak faham sangat. Pangkat dia tu lah. Okay. 23. So daripada SPM lompat ke? Tak ada lompat-lompat. Tak lompat tu kerja. Tak ada kerja dulu. Lepas tu buat apa? Lepas betul lah lepas SPM kerja lah. Apa first kerja yang kau buat masa tu? Kerja kilang, okey. Kilang shop dekat kampung lah. Kampung saya Kedah. Okey, So daripada kilang shop tu, apa jawatan yang abang modal masuk time tu? Kilang shop tu dia macam kontrak lah. Kontrak, okey. Operator lah. Operator 6 bulan ke 3 bulan. Syok tak? Try bagi situasi sikit. Saya kalau kerja kilang ni kan. Saya lelaki yang operator semua perempuan. Jadi hari-hari malu tau. Sebab aku sendiri tak pernah experience untuk kerja kilang. Pernah terasa nak kerja, sebab orang cakap kerja kilang ni ada OT best apa semua kan. So apa yang kau boleh kongsi sikit masa kerja kilang tu? Apa yang kau buat? Kilang masa tu kira kilang shop lah.
Kilang Shark lah. Macam buat macam apa? Radio. Okey. Yang style lama kan. Dia macam tu lah. Masa tu memang production radio je lah. Radio. TV tak ada? TV tak buat. Okey. Dia macam wifi apa. Bukan wifi apa? Hi-fi apa? Hi-fi. Macam home theater. Home theater lah. Okey. So lepas daripada kilang. Daripada kilang. Next kerja apa? Lepas kerja kilang, aku lupa kerja kilang. Kerja kilang lagi. Lepas kilang lagi. Sebab habis kontrak. Kilang sama kerja kilang. Kilang yang mesin besar-besar tu dalam 5 tan lah. 5 tan. Ingat tak nama kilang tu apa? Kilang dia kat Sungai Petani, kilang Maem. Oh, okey. Tak pernah dengar. Okey. Tapi handle machine lah. Handle machine lah. Okey. Tapi 5 tan punya besar. Dia punya pumpang boleh tidur. Memang boleh tidur kat situ. Memang dah biasa lah. Dah biasa lah. Okay. Memang barai gila kalau kerja tu. Baju pun kotor. Kira kilang ke kilang ni 2 tahun lebih lah. Lebih kurang tu lah. Dan lepas tu dapat dia sebenarnya lepas SPM kan dapat panggilan politeknik. Saya dapat. Lepas tu kenapa tak pergi? Tapi dia macam kau hari tak menarik dia. Tak ngam ah. Kat JB tu dapat. Dapat. Okey. Tapi tak pergi. Kira memang decide memang betul tak nak sambung belajar. Ya lebih selalu orang tu tak pergilah. Kita okey je nak pergi. Kalau ikutkan dia nak pergilah. Faham. Okey. So lepas dekat Kedah pindah dekat Selangor. Ke ada tempat lain lagi sebelum Selangor? Dia sebenarnya nak keluar dari kampung lah. Macam nak kerja luar kan. Kita kat kampung kan. So pindah ke Selangor. Pindah ke Selangor. Dapat satu hari baca paper. Lepas tu tengoklah apa course yang kita minat tu kan. Okey. Tapi dia bukannya macam diploma apa, dia sijil je. Okey. Kat course je. Dalam course apa time tu? 6 bulan ke? Lebih kurang 6 bulan tu lah. Dia course apa? Sijil apa? Sijil multimedia artis. Okay. Video. Yang situ permulaan start untuk permulaan. Okey. Point nak keluar pada kampung tu. Kira niat asalnya nak keluar daripada kampung je. Betul. So turning point start pegang kamera kat situ. Kat situ lah. Okey. Belajar kat mana yang tu? Dia dekat PJ. College lah. Kan dah tutup lah. College apa? College ABM. Okey, tak pernah dengar. ABM. Advertising, B tu broadcasting, M multimedia. Okey. So 6 bulan. 6 bulan. Lepas 7 bulan 8 bulan college tu pun dah tutup. Kira sekejap je. Kira sempat grad lah. Sempat lah. Alhamdulillah. CJ pun ada lah. Okey. Masa belajar dekat sana, apa yang abang modal belajar? Itu macam-macam dia ajar. Kira basic yang at least sebab aku masuk ke arah macam entertainment lah, kita buat podcast apa semua kan. Aku ni belajar secara rambu. Maksudnya tengok YouTube sikit, tengok tu sikit, belajar editing sikit. Macam kau ikut proper study learning dia punya plan lah kan. So apa yang dia ajar kat sana yang kau boleh kongsi, yang kau ingat sikit? Dia ajar tu benda yang tak berkaitan. Mati. Macam buat kostum. Kostum macam baju. Macam Batman apa semua. Dia suruh buat baju kostum. Aku buat lah. Laki-laki kan. Aku nak ubah kelainan lah. Aku buat design tu baju perempuan. Dia kat situ tak ada ajar pegang apa sebenarnya. Tak ada ajar pegang kamera ke apa? Ada nantilah. Lepas tu baju tu dia suruh pakai. Kau rasa? Mesti kau menyesal. Kau tahu aku buat baju lelaki je apa. Aku buat Itulah tutup. baju perempuan. Dia suruh pakai baik. Okey. Aku alamak. Kau buat baju apa ni? Aku tak ingat, tapi baju perempuan lah. Jahanam. Design macam perempuan lah kan. Aku tak boleh bayangkan dia pakai baju perempuan macam mana. Kan design buat lagi perempuan kan. Tapi dia suruh pakai, aku tak tahu tu. Okey. Lepas tu dia ada satu course ni, dia panggil pensyarahan ni khas untuk puppet. Okey. Tahu puppet? Dia belajar macam tu. Kira kau gerakkan mulut dia ke macam dia mana? patung dia bagi. Dia suruh itu 6 bulan tu mesti ada course, mesti dia ajar dia pergi bawa dia pergi show. Apa kesinambungan belajar benda tu sebenarnya? Aku tak tahu lah. Beri confident kat kau ke apa ke?
Tak tahulah. Kau kena buat show kat depan orang ramai? Tak, dia bawa pergi tunjuk show lah. Tapi dia memang kat student dia tak kena buat pertunjukan lah. Okey. Kira bagi orang cakap exposure lah. Exposure lah. Okey. So macam mana boleh start pegang kamera dekat college? Lepas tu college tu kan multimedia video. So kamera dia ajar. Editing dia ajar juga. Time kat sana editing pakai apa? Software apa? Adobe Premiere. Adobe Premiere. Premiere Pro macam tadi lah. Lebih kurang lah. Okey. Kamera? Kamera yang style lama lah. Yang pakai tape. Dulu masa tu tape lagi. Oh gila. Tak digital lagi macam sekarang lagi. Zaman tape lagi. Zaman Scope Production pakai yang apa? Tape lagi. Yang rolling tape lah. Ui. Tapi kita orang pakai tape lagi lah. Tape yang kecil ni lah kan. Itu filem-filem yang besar lah. Ya, faham. Jenis kecilnya. Okey. Kalau sejam nak render masuk ke PC kan. Sejam lah. Macam mana daripada tape tu nak masuk ke PC? Dia ada lah kabel dia. So macam basically export daripada memory card agak lah. Lebih kurang macam tu lah. Nak transfer ke PC tu. Kalau video tu rakaman sejam. Sejam lah kena tunggu sampai siap. Kau tidur dulu ke. Muntah. Dia macam tu style. Okey. Ui, tak. Ni aku agak speechless lah. Bab ni aku dah speechless. Sampai aku pesan kat bos aku, sekarang dah digital bos, tukar yang memory card tu. Yelah. Aku dia pakai lagi tape ni. Kira start pegang kamera tu bulan ke berapa? Awal-awal tu dia ajar dah sebenarnya. Dia banyak-banyak course kan. Dia sekejap kelas ni. Okey. Macam tu. Faham. Kau cuba teka student dah berapa orang? Agak 20. Bawah lagi. 10. Bawah lagi. College apa ni? 5 orang. Lebih kurang. Cina 2 orang. Melayu seorang. Okey. Aku seorang 4 orang. 4 orang ke 5 orang lebih kurang. Tapi itu banyak ramai lah aku rasa. Tapi at least kau dapat betul-betul pendedahan yang straight daripada cikgu lah. Kira kau tak boleh main-main lah. Lepas tu yang intake yang kedua kan tak ada. So Okay. Oh ya. At least aku masuk waktu yang tepat lah. Betul. At the right moment lah. Sampai aku jadi call. Awak nak call lah. Awak nak masuk lah college ni. Kau kena cari. Aku kena cari talent. Cari apa? Student lah. Student. Ui, sampai ada production call aku. Call office tu. You punya college boleh supply itu talent. Kita orang nak ramai lah. Masalahnya 4 orang je. Itulah pasal. Sampai dapat job macam tu. Okey. Tapi maksudnya time tu memang high demand lah benda tu sebab lah. Production pun call cari kau. Maksudnya high demand lah. Diorang pun tak cukup kaki tangan lah. Sebenarnya dia tak berkembang lagi lah. Dia patutnya industri tu tak itu lagi lah. Dia macam marketing kurang lah. Faham. So daripada belajar kat situ kan, dah habis belajar kat situ, lompat pergi kerja. Kau rasa aku kerja apa lepas tu? Macam mana? Kau rasa aku kerja apa lepas tu? Selepas aku belajar tu. Yang tu tak pasti. Yang tak boleh nak agak. Aku kerja kat situ juga. Masa. Pecah tu. Kau rasa aku kerja apa? Yelah siapa yang student dia ambil jadi staff tu. Kau rasa aku kerja apa kat situ? Kau rasa? Kau jadi lecturer? Dah tu? Editing lah. Oh okey. Dia kat sana dia buat production ke? Dia shoot filem ke? Dia toke college tu sebenarnya buat production juga. Boleh expose tak? Boleh. Siapa? Nama dia Andrew. Okey, Andrew. Dia buat production apa? Dia nama dia buat event. Oh. Live 3 kamera. Cina kahwin. Okey. Rasis. Cina kahwin. Cina kahwin, event apa-apa event macam seminar. Okey. Talk apa teman. Dia handle 3 kamera. Masa tu kau dah handle kamera ke kau buat editing sahaja? Kalau boleh kata buat semua sekali lah. Tapi tak, yang seminar tu kurang lah. Berapa orang pekerja dia? Tapi aku lebih kepada editing lah. Okey. Macam Cina kahwin kan. Habis dia shoot, dia bagi aku. Dia yang shoot? Dia shoot. Okey. Tapi dia bagi aku edit lah. Kau edit Cina kahwin kau. Lagu-lagu Cina semua aku kena hafal lah. Ini salah, ini lagu maksud tak baik ni. You edit balik lah. Oh nanya. Dia tu. Okey. Menarik. Dia macam flip sangat. Plot twist sangat ni podcast ni. Okey.
Okay. Berapa lama kau kerja ni? Dalam 2-3 tahun lah. Lama. Tapi aku tak ingat lah. Tapi best tak kerja? Tapi yang Cina kahwin tu, dia Cina kahwin sebenarnya. Dia pagi. Dia tak macam kita kan. Dia pagi dia pergi macam bagi minum air kan macam. Lepas tu tengah hari makan besar. Makan besar tu malam. Malam, okey. Dia pagi habis, tunggu malam pula lah. Okey. Lepas tu aku pergilah dekat, aku jadi cameraman ni. Aku cameraman ni. Dia tak datang, aku seorang je. Okey. Lepas tu dia punya apa? Token apa? Bukan mak mak pengantin. Bukan mak ke ayah dia kan tanya. Cina apa? Bos aku tu. Ini Melayu ke? Tak macam Cina. Melayu ambil Cina kahwin ke? Yalah. Zaman tu lah. Dia orang terkejut tau. Okey. Tapi yang pagi-pagi tu kita shoot kan apa-apa kan. Bos kau yang shoot? Tak, aku shoot lah. Kau shoot ke? Aku shoot. Lepas tu masa shoot tu aku kena edit untuk 5 minit punya apa? Untuk tayangan malam nanti kan. Kan makan besar kan. Kira pagi tu shoot. Malam tu tayang. Laju shoot kena edit. Kena edit lah. Aku kena edit. Ui, laju. Laju. Pakai kamera yang detik. Yang detik tu lah. Biasa lah. Okey. Tapi ada tukar tu yang ada yang pengantin tak senyum kan. Aku letak juga. Aduh, kena marah. Yelah, memori apa? Momen yang tak cantik lah. Kira kau salah ambil footage yang ada dia tak senyum lah. Tak senyum macam macam masam-masam sikit. Tak cantik lah. Tapi kan? masa sebelum release video tu, kau punya bos tak tengok dulu ke macam mana? Aku tak sure masa tu. Memang main langgar je. Main langgar aku rasa. Okey. Sekali nak tayang. Memang macam konsep macam tu lah. Malam tayang tunjuk. So memang orang cakap core business yang dia buat tu shoot Cina kahwin lah. Cina kahwin lah. Tapi mostly kebanyakan Cina kahwin. Tapi dia banyak event jugalah. Ada sekali tu, ini selepas aku kerja dengan dia. Ini cerita selepas aku kerja dengan dia. Ada job dekat Singapura. Ni maksudnya kau dah tak kerja dah tak kerja lah. Tapi dia masih panggil aku lagi. Sekarang ni dia masih panggil aku lagi. Kira ni you free lah? You free lah? Free. Mana? Singapura ada pasport dah. Ada. Tu pergi Singapura. Okey. So sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi kurang lah. Dalam setahun tu 2-3 lah. Dekat Singapura tu buat apa? Singapura tu aku bukan roman lah. Yelah. Aku dengar handle. Aku salah dengar tukang roman. Tukang roman. Aku terkejut. Okey, kameraman. Handle kan ada 3 kamera kan. 3 kamera. Aku kamera salah satu lah. Okey. Sampai dia orang siap ada GM sendiri lah. Kan yang dia. Dia orang buat sendiri tau. Ni yang proper punya. Dia patut Singapura kena ada permit tau. Kalau kena tu memang tak boleh balik. Dia bukan style kita rambung macam ni, tak boleh. Tak boleh. Okay, faham. Sebab Singapura kan negara yang betul-betul mematuhi undang-undang kan. Dia tak macam Malaysia boleh rambut. Tapi kalau accident, sekarang kau accident situ kau kena bayar. Masak. Aku kena hari tu kena. Ni berdasarkan pengalaman. Nasib baik dia punya member ada orang Singapura. Boleh jamin ni tu kan, bayar. Kalau tak bayar, ke dalam lah. Faham. Lepas tu dia punya kau langgar apa? Tak, bos aku ya. Iyalah bos kau langgar apa? Nak langgar budak tau, budak. Tak langgar lagi. Tak langgar lagi. Terus polis tu datang dari mana tak tahu. Siap. Lepas tu memang tak ada pergi balai tu. Bayar saman. Reckless lah dia. Tak cukup duit apa semua kan. Dua kereta kena bayar saman. Dia kira memandu secara berbahaya lah. Okay, kat sana kalau kau kena saman, masa tu juga kau kena bayar. Kalau kau tak boleh bayar, kau ke dalam lah. Ke dalam lah. Faham. So daripada production yang first kan. So lepas tu ada lompat ke kerja mana-mana? Ke buat freelance je lepas tu? Lepas aku kerja editing tu kan. Aku kerja MACD Semi Pyramid. Macam mana boleh lompat pergi sampai ke MACD? MACD tu masa tu aku kan student lagi kan. Aku buat part time je. Buat part time je dekat MACD. Okey. Lepas tu bila aku dah berhenti, aku buat full time. Okey. So sebab dah biasa kerja kat sana lah. Okey. Dekat MACD best tak kerja? MACD biasalah ramai kawan kan. Dan lepas MACD aku masuk hotel. Bercabang betul dia ni. Banyak aku kan umur lebih banyak tak, kan. So, pengalaman banyak lagi lah. Tu kan berlapis-lapis lagi. Okey, kasar je lah ni. Hotel kerja apa?
Hotel banquet lah. Banquet lah. Lipat-lipat meja, susun meja. Oh, tak buat housekeeping sekali lah. Housekeeping tak. Tapi part time lah. Ada buat lah. Tak buat. Oh, Buat catering je. Catering Bagian saja. kalau Banquet sajalah. macam biasa Cina kahwin kan. Melayu kahwin. Dia ni memang suka Cina kahwin. Cina kahwin dah tahu. Kalau Cina kahwin dia mesti 7 course. Main Dish course. Satu. Okey. Satu barang kau nak angkat, mari masuk lagi. Ikan pula. Ayam pula. Okey. Lepas tu itik pula. Ui. Style. So lepas hotel pergi ke? Masa kerja hotel tu, ada member aku. Dia kerja hotel juga. Dia selalu hotel. So dia jarang masuk hotel lah. Aku cakap, kau ni jarang masuk hotel, kau kerja apa ni? Dia cakap, aku buat extra ya. Extra tu apa? Masa aku kerja belajar dekat dengan kuliah tu, aku tak tahu buat extra tu apa. Masalahnya college tu college multimedia. Okey. Aku yang aku tahu pelakon je, pelakon tambahan je kan. Tiba-tiba ada extra. Extra ni apa? Cuba cerita sikit. Aku pun tak tahu sebenarnya. Serius aku tak tahu. Extra ni pelakon tambahan lah. Dia ada dialog, ada tak ada dialog. Okey. Dia tak ada dialog, dia main murah sikit. Okey, kira tak ada dialog ni lalu-lalu je lah. Lalu duduk-duduk, ada dalam, tapi ada dalam video lah. Dalam video lah. Scene cafe, scene office. Okey. So apa yang macam mana boleh start extra tu? Kan memang aku selalu jarang kan. Aku tanya, kau kerja extra ni sehari dapat berapa? Lepas tu sekejap je kerja. Kadang 5-6 jam tu, kadang balik awal. Kerja extra. Kerja catering yang aku pun. Kerja bagian nak rak, angkat meja, kerusi, bagai teruk lah. Aku cakap, baik aku ikut engkau, at least kerja senang. Berbaloi. Lala aku terjebak ikut dia. Sebab kerja senang kan. Daripada aku kerja yang berat-berat, bayar sama, baik ambil extra. Baik aku ambil extra. Faham. So apa antara filem filem yang kau jadi extra? Filem yang aku jadi extra, tahu Cat Gangster yang first. Serius lah. Okay, aku cerita yang first aku first buat yang, extra lah. Extra. Aku buat extra dekat Langat lah. Okay, cerita apa? Aku masa dapat job tu, masa dekat, aku tengok kat Facebook je. Dekat apa? Masa sekarang ni kat WhatsApp kan. Dulu WhatsApp tak ada lagi. Zaman WhatsApp tak ada lagi. Semua job semua ke Facebook. So aku ada group dia lah, ada group dia. Aku apply kat Facebook. Lepas tu aku SMS dia masuk SMS. Lepas tu aku pergi lah. Itu yang first job aku dapat. Cerita apa? Cerita tu yang kau ingat Melati Putih ke apa? Okay. Then lepas tu sejak first job tu aku kenal pula yang member dalam tu lah. Member dalam tu juga. Dia buat extra juga, tapi dia buat agensi juga. Okay. So dia tanya aku, free tak? Free tu ada job. Dari situ berkembang. Kira dari situ kau dapat buat networking sebenarnya. Faham. Aku kan satu job tu habis situ lah. So daripada extra, lepas tu jadi assist apa semua. Assist tak ada. Assist tak ada lah. Kira extra je lah. Macam Cat Gangster yang satu je, yang first kan. Kan Samsul datang kawan-kawan dia kan. Aku jadi sing geng Samsul lah. Okay. Tapi ini Samsul ni, aku duduk belakang dia, confirm nampak kan. Memang nampak lah. Aku kena cari scene tu. Aku nak cari scene tu. Bila action je, kan dia bawa parang kan. Parang ke besi pipe kan, yang besar kan. Yang kereta polis terbalik tu yang dia lompat tu kereta polis. Dua Itu yang dua. Yang satu yang mana aku lupa. Tak apa. Yang tu kita boleh cari. Aku tak sure. Rasanya dua. Yang dilanggar, yang bawa majang dua kan. Tak pasti dua kot. Aku rasa macam dua. Kalau kau banyak ada dua rasanya. Aku rasa dua. Dua. Yang aku rasa part tu yang scene kereta terbalik tu rasa. Dia balikkan kereta terbalik tu. Member aku ada tu. Itu yang terbalik tu. 6 hari. Nak buat benda scene tu saja 6 hari. Petak kepala. Lepas tu nak action kan. Aku duduk sebelah Samsul lah. Aku ingat, ini kalau panggung wayang tengok muka aku sebelah Samsul lah. Sekali dia bawa pipe kan. Dia angkat pipe tu, letak kat bahu dia. Tak nampak muka aku. Tapi kalau kau tengok betul-betul ada perasaan sikit lah. Ideal lah kan. Boleh. Aku nak cari footage tu. Aku dah belakang Samsul ni. Kira dah syok ni. Okay. Lepas tu fighting. Situ kat Petaling State dalam 2-3 hari kat lah. So selain daripada Cat Gangster, apa lagi yang kau jadi extra?
Tu yang paling besar lah. Itu paling besar. Tak ada besar pun, tak ada dialog pun. Yelah, tapi itu antara orang cakap filem yang gah lah. Filem yang gah lah. Betul filem apa? Hannah Isaac yang apa? Lemak Kampung Santan. Oh, tak pernah dengar. Kalau kau cari YouTube Lemak Kampung Santan, muka aku je lah. Memang banyak dalam tu. Banyak muka aku. Lepas tu aku tak ada dialog. Okay, tapi dia orang close up muka aku lah. Nampak lah muka aku kalau aku masuk panggung nampak muka aku lah. Tapi aku tak pergi pun. Faham. So lagi Tanda Putera yang Sungai Baba pun tak pernah dengar. Tapi tak apa, kita boleh cari. Yang tu extra yang tu extra ramai-ramai. Lepas tu kebetulan scene apa Haji Harun tu kan, dia nak pensan. Lepas tu adalah extra berdialog dia berdialog dia berdialog. Lain-lain muka aku yang nampak kat panggung, muka aku yang nampak. Yang dia dialog tak nampak. Dapat exposure view. Okay. So turning point yang kau pergi assist untuk kamera apa semua, macam yang kita jumpa kau buat dengan Wantu apa semua. Itu jauh lagi tu. Jumpa Wantu jauh lagi tu. Macam mana kah? Kita pendek kan? Macam mana kau boleh jumpa Wantu? Kan aku buat syuting lah semua kan. Lepas tu aku jumpa kerja baru lah. Yang hantar barang kan. Nak sama masa tu ke? Boleh. Sama masa tu lah. Ke nak cerita yang pengalaman aku rider pula ni, pakai baju rider ni. Masman, rider man. So selain daripada buat shoot video apa semua, kau still ada side job buat rider lah. Buat rider lah. Tapi aku cerita pasal Wantu dulu lah. Aku first macam mana terjebak dengan Wantu ni kan. Mula aku shoot dengan member dia, nama dia Raja. Aku shoot dengan Raja untuk short filem semua. Raja ni buat extra kat dulu. Aku cam dia ni. Oh, dia ni buat extra dulu. Tapi dia kejap ada kejap tak ada. Kau dah shoot pegang kamera lah? Ke kau extra kat time tu? Aku extra juga. Kau extra kat time tu? Extra juga. Lepas tu dia panggil aku. Jadi apa? Assistant kamera dia kan. Lepas tu dia kenalkan si Wantu ni. Tu yang jumpa dia tu. Boleh kenal. Masa kat situ kau belajar assist kamera lah? Tak, itu dah ada lah. Dah tahu lah. Dah ada basic lah. Oh iyalah, sebab daripada belajar tadi kan. Itu yang boleh kenal Wantu tu. Okay. Seperti yang terbaru kena landa pula. InsyaAllah. Itu tak ada hal. Kita dah ada, orang cakap dah ada jambatan. So bila-bila masa je kita boleh melintas jambatan tu kalau ada rezeki kan. So selain daripada shoot video extra, so side job kau rider lah? Rider lah. Aku nak tanya soalan ni mungkin agak belum sebelum tu apa pasal kamera lah. Macam PKP tu kan. PKP tu aku sidai lah. Tak ada job lah. Tak ada job. Tu yang boleh lompat pergi rider. Kan PKP itu kan dapat apa KWSP yang 10,000 pengeluaran kan. Aku keluar tu aku beli kamera. Invest untuk kamera. Bila aku beli kamera dalam 5,000 lebih kan. Campur kali lighting kan. Dah PKP pula. PKP lagi sekali yang kedua. So aku beli kosong lah, simpan lah. Kenapa tak ada shoot lah. Kenapa tak fokus kau buat konten sendiri time tu? Dia macam tak tahu nak buat konten apa. Bukan tak tahu nak buat apa, jadi blank gitu lah. Faham. Sebab dia dah terkurung lama kan. Tapi masa PKP tu aku dah buat dah rider. Okay. So aku boleh keluar lah ke sana kemari. Aku memang kemari lah. So aku nak tanya soalan ni mungkin agak sensitif sikit lah. Tapi at least kita boleh tahulah industri ni macam mana kan. Kalau betul-betul 100% kerja jadi extra dengan shoot video je, boleh menampung tak kehidupan sebenarnya? So dulu, macam mana? Pada kau, kalau buat kerja tu sahaja, boleh menampung tak kehidupan sebenarnya? Nak menampung tu seorang tu boleh lah sebenarnya. Kalau dua orang sakit lah. Faham. Kira orang cakap in term of make money ni tak banyak sangat dah dapat buat benda tu. Ke sebenarnya ada cara untuk dapat banyak? Dia ada, tapi dia kena rajin lah. Okay. Kalau malas macam tu lah. Okay, faham. Komitmen lah, kena bagi komitmen yang tinggi lah. Okay. So production dah settle, belajar pun dah settle. Kita nak pergi buat rider lah. Buat rider ni, aku ada masuk dalam group Facebook tau. Yang warna kuning tu apa? Kuning. Lalamu. Lalamu. Dia banyak kuning Lalamu dah. Shopee lah apa kan. Dia ada, aku tak nak tahulah kerja hantar barang apa semua sebab benda tu common. Yang aku nak tahu, dark side
dalam kerja ni. Sebab ada yang orang cakap bila orang order sekali kena buat benda lain lah, lepas tu kena goda lah, kena tu lah, kena ni lah. Sebelum tu aku nak cerita dulu pasal apa, macam mana aku terjebak dengan rider. Okay. Sebenarnya aku tak tahu. Aku dah nampak tu beg yang warna panda. Panda sebelum ni kan warna oren kan. Panda yang warna first, pink. yang first. Oren. Oren. Okay. Aku tengok, aku dekat Pangsa ni kan. Dia ni kerja apa ni? Beg oren ni. Lepas tu aku tengok, aku macam, dia ni kerja apa ni? Kira menarik perhatian kau. Lama-lama. Lepas tu aku shoot berlakon kan. Kadang berlakon ada job, kadang tak ada job. Okay. Dia macam tu. Lepas tu aku sidai lah kat mamak tu. Mamak dia ni kerja ke tak kerja ni. Jadi seminggu ada job tak ada job. Lepas tu try lah buat rider. Okay. Dari situ Dari situ aku buat rider. Malu-malu ni. Nak usung beg malu. Ya, memang sebab tak malu. biasa. Perasaan malu tu. Tak biasa. Faham. Lepas tu first job pula tengok, banyak ni. Aku ambil yang banyak kan. Rupa yang banyak tu banyak tempat. Aku tengok, kira bukan pergi satu tempat je. Aku tak tahu lah. Aku ambil yang besar lah. Sekali dah banyak job. Banyak barang kena ambil, kena hantar. Okay. Kira ambil dari satu tempat, hantar ke pelbagai tempat. Macam 5 barang kan. 5 tempat aku nak hantar. Aku tengok, alamak, tadi tengok banyak income banyak kan. Aku ambil yang besar. Mana tahu kan kita first time kan. Pemula kan. Faham. So dari situ lah start lah. Dari situ start buat rider. Sampai beg buruk bertukar, baru want to go tukar lagi. Dalam 2-3 tahun kat lah. Alhamdulillah lah. Penghasilan memuaskan lah. Boleh tahan lah. Sekarang ni still memuaskan lagi tak? Sebab kan orang cakap dah banyak rider apa semua fair dia panggil. Orang cakap upah dia dah tak banyak kan sekarang. Upah dia tak banyak. Tapi kena rajin. Ada hari lah. Dia rajin tak rajin pun tengok job lah. Kadang satu hari dia kurang. Okay. Kalau kau rajin pun, kalau job tak ada kau sidai juga. Okay, faham. So kau sambil-sambil buat income lain, boleh lah. Macam satu hari. Kira sambil-sambil lah. Sambil-sambil lah. Kau nak mengharap kau rajin pun job tak ada, tak boleh juga. Demand, supply ada tapi demand tak ada. Okay, faham. Sampai ada yang kadang buat Grab. Sambil buat Grab buat Panda, dia bercampur-campur. Boleh macam tu? Boleh. Kadang galah beg Panda. Beg Panda, tapi buat Grab. baju hijau. Dia macam tu. Okay. Orang bantai, dia tak kisah tak apa. Yang aku nak tahu ni, dark side dia. Kau pernah ada apa-apa dark side jadi rider? Dark side yang perempuan kan lelaki? Yang perempuan lah. Orang nak dengar yang perempuan lah. Setakat ni tak ada lagi lah. Tak ada lagi lah. Tapi ada aku sekali tu, dia suruh hantar tilam yang jenis lipat-lipat macam lah. Pakai motor? Pakai motor. Boleh ke ni? Boleh ke ni aku cakap? Boleh. Ikat. Tapi dapat tip lah. Tapi boleh lah. Dekat mana? Kau ombak aku terkip lah. Dari? Tak sure, aku tak ingat lah. Okay, tu je lah. Pintu lah. Dia suruh hantar kat bini dia lah. Bini dia keluar. Dia lelaki tak ada. Dia keluar, dah sampai hantar kat rumah ni kan. Ketuk-ketuk pintu, bini dah keluar dengan baju dia kan. Kau dengan bini orang? Dia suruh hantar apakah tilam kau kan. buat? Tilam baru. Tilam aku Toto. Aku tak sure. Toto aku rasanya. Toto. Toto. Okay, faham. Tu je lah. Tak ada yang hardcore sampai abang nak pegang. Cik, boleh saya pinjam toilet tak? Tak ada sampai situ. Okay. Faham. So, kira perjalanan hidup kau turun naik. Jauh, panjang lah perjalanan. Memang aku nak conclude pun aku dah. Tapi yang job yang dark set tu yang lelaki pun ada. Serius lah? Kan job tu kan ada kan memerlukan apa kan? Sporting. Ayah. Sporting tu dah lah. Faham lah. Sporting mahal tak apa, RM5. Tu pun hilang. Kalau macam tu dia nak buat apa sebenarnya? Tak tahulah, lelaki dengan lelaki ni lah. Itu memang dark side dia orang lah. Okay, faham. So perjalanan agak orang cakap tidak mudah lah kan. Tidak mudah lah. Tapi alhamdulillah boleh sekarang. Lah. So sekarang ni memang kau fokus untuk buat rider dengan shoot video ke lagi? Dia sebenarnya rider still on tengah lah. Tak ada job tu kan. Rider jalan lah rider lah. Kalau ada job shoot, pergi shoot lah. Kan aku bawa motor kan. Dah sampai tempat customer kan. You bawa motor apa? Aku pakai helmet masuk dia tanya lagi. Boleh. Dia tanya lagi. Patut dia bukan kan masa nak order tu dia dah tahu kau pakai motor. Dia tahu dah. Lepas tu aku pakai helmet, dia tanya lagi. You motor ke?
Betul. Okay. Dia itulah. So kita pun dah nak sampai ke penghujung lah. Okay. So macam biasa, ini soalan yang ditunggu ramai. 3 soalan yang akan aku tanya guest-guest yang ada dalam podcast ni lah. So basically apalah nasihat yang kau boleh beri dekat penonton lah, secara amnya, tak kisahlah dari segi sudut pekerjaan ke perjalanan hidup ke, apa yang kau boleh share nasihat yang orang boleh pegang benda tu. Sikit sebanyak orang cakap, kalau orang tengok video ni, oh benda ni kita boleh buat ke apa ke, apa-apa je lah. Itulah kerja kena ikhlas lah macam. Faham. Orang bagi amanah tu kena pegang lah. Macam orang bagi 100, kita jangan bagi 50 kan. Faham. Nanti at least orang tahu juga. Akan pecah lubang lah. Kena jujur lah. Faham. Macam tu lah. Satu lagi kena rajin lah. Faham. Kalau malas, tak ke mana lah. Faham. Okey, itulah. Untuk soalan kedua. Apa nasihat kau kat diri kau kalau kau jumpa 10 tahun ke belakang, masa kau muda? Apa nasihat kau kat diri kau? Macam mana tu? Kalau kau boleh balik ke masa silam, apa yang kau nak nasihatkan kat diri kau supaya kau mungkin boleh lebih berjaya ke daripada sekarang ke? Walaupun agak mustahil lah, kan? Masa aku dekat kerja editing kan, aku dah pernah dapat offer cameraman dekat universiti yang dekat Wing ke. Aku tolak. Kenapa tolak? Tak tahu kenapa. Macam jauh lah. Menyesal lah. Macam menyesal lah. So kalau boleh ulang balik, nak pergi yang tu lah. Mungkin perjalanan hidup akan berbeza lah sedikit. Mungkin lah. Tapi benda ni dah ditakdirkan. Kita menjalani je. So apa yang kita pilih ni pun semua daripada dia. So kita menjalani lah. Menjalani. Sampai ada satu kes tu aku pergi casting kan. Pergi casting dapat. Kalau aku teruskan memang aku jadi pelakon lah. Filem apa? Filem ke drama. Aku pergi casting. Lepas tu aku balik kampung. Lepas tu dia call aku. Cakap awak dapat lah job ni. Jadi watak ni kan. Tu bukan extra lah. Tu ada watak lah. Okay. Tapi aku pernah dapat watak-watak yang keluar juga macam TV3 kan, drama bersiri dalam 2-3 episod juga lah. Cerita apa? Cerita Sepomak yang Nasir Aziz lagu kan. Aku dapat. Dengan Nasir Aziz Dengan Nasir Aziz dengan Zu Yahya. 2 episod. Okay. Lepas tu senyap aku pergi casting balik. Lepas tu dapat lagi. Faham. Lepas tu cakap tak boleh lah, saya kat kampung lah. Takkan aku di kampung, ayah aku meninggal. Takkan Ya. Takkan aku nak pergi semata-mata kan, nampak kan. Tak apalah, tak ada rezeki kan. Faham. Sampai tu lah. Okay. So last kali soalan aku, future plan kau, kehadapan apa yang kau nak plan dalam hidup kau? Tambah bini lagi ke? Bini tak fikir sebenarnya. Okay. Nak kumpul modal kan. Nak kumpul modal untuk? Kumpul modal untuk buat filem lah. Apa genre filem yang kau nak buat, kau rasa? Buat yang senang lah, ringan-ringan lah, komedi kan. Komedi lah. Faham. Tapi plan memang nak buat filem lah, kalau boleh. Costing mahal tak? Agak-agak. Costing dah tahu lah, mesti memang keras lah. Faham. Tapi untuk YouTube tu boleh mula lah. Tu yang aku buat video pendek-pendek. Kira proses belajar lah. Ambil experience lah. Experience. Faham. So itulah macam cerita aku jadi masa sekolah tu kan. Cikgu tanya awak cerita apa? Jadi saya jadi pengarah. Suka tu gelak-gelak. Aku ingat. Tapi sekarang ni sebenarnya direction kau memang towards kepada apa yang kau nak lah. Sebenarnya aku minat cerita Pirambi sebenarnya. Aku berangan Pirambi, Syahrukh aku nak jadi macam dia lah. Faham. Dari situ aku post aku ke arah tu. Kira kau pupuk minat kau. Okay. Faham. Dari situ. Besar tapi tak mustahil. Boleh buat. Tapi mungkin take time lah sikit. Dah ambil masa lah. Tak apa, boleh, asalkan jangan give up je. Sebab aku pernah pergi pitching dekat Finas tu, filem pendek lah. Tak dapat lah. Tapi pernah ada experience pitching lah. Pitching lah. Okay. Tapi yang panel tu, yang ramai-ramai tu dia cakap dalam banyak-banyak skrip ni, skrip awak yang bagus. Dia suruh aku buat balik kan. Aku buat balik. Bila nak buat balik, tiba-tiba panel tu dah meninggal lah. Balik. Dalam ceritanya apa-apa yang dapat. Aku yang cerita dia bagus. Cuba kau kena olah balik. Faham.
Itulah. Tak ada rezeki. Tak ada rezeki. Tapi aku pernah buat skrip juga. Pernah tayang kat TV9. Cerita apa? Telemovie. Telemovie apa? Telemovie. Tajuk dia Wahai Putus. Skrip kau? Skrip aku. Tayang aku pergi pitching. Lulus pula. Aku pergi pitching kat TV3. Okey. Itu pengalaman aku. Pergi pitch. Cakap pun betul-betul kan. Tapi lulus lah. Ya. Dia tak tengok kau cakap apa. Dia nak tengok hasil yang kau buat tu lah. Sampai pergi pitching TV3. Okey, menarik. Faham? Itulah. Tapi yang tayang Anggur kan, aku pernah hantar kat sinopsis. Dia cakap ini menarik, tapi kita orang tak ada slot lagi lah untuk nak buat. Tapi dia suruh repair aku punya watak tu. Tayang Anggur. Satu cerita tu. Menarik. Tapi tak ada. Tapi memang kau dah kiranya memang dah bertapak lah dalam industri lah. Kau dah ada skrip, pernah hantar skrip. Pernah tayang satu. Menarik. Biasalah kan, tak rajin kan. Ya, faham. Kalau rajin memang aku full time lah punya skrip. Gaji dia boleh tahan kat satu skrip tu. Lupa nak tanya. Satu skrip RM5,000 lah. Itu telefilm. Yang kau itu lah, kalau kau boleh cerita, berapa kau dapat itu? Itu dalam tak banyak, dalam RM3,000 lebih lah. RM3,000 lebih. Sebab aku kan penulis baru kan. Penulis baru. Kalau yang hotel-hotel lagi dia. Tapi proses nak buat tu panjang lah kan? Panjang lah. Dia ada sinopsis. Lepas tu skrip. Skrip tu by karakter lah. Dia bukan point, ayat yang lengkap lah. Ayat yang lengkap lah. Dia buat apa. Storyboard. Storyboard lengkap. Treatment dia. Okey. Menarik. Yang ni kita mungkin boleh jelaskan lagi dalam episod yang akan datang lah. Filem tu mahal sikit lah, dalam puluh ribu lah satu skrip. Menarik. Kalau kau betul-betul buat kan untuk filem. Kalau kau fokus kan. So by the way, sampai kat sini je lah kita punya podcast. InsyaAllah kita akan sambung lagi, dan kita akan cari guest-guest yang power macam Abang Modal. So kita jumpa lagi dalam next episode Tenang Talk. Untuk yang nak sponsor, boleh datang sponsor. Dan ribuan terima kasih kepada semua viewer kita. Jangan lupa klik subscribe, like dan share. Tenang Talk, sign off.